Jabatan Imigresen Malaysia J menahan 6 individu termasuk 3 dipercayai anggota sindiket penyeludupan migran dalam operasi khas di sekitar Seremban, Negeri Sembilan dan Rawang, Selangor pada 7 Mei lalu. Operasi bermula kira-kira jam 4 petang itu dijalankan pasukan pegawai bahagian perisikan dan operasi khas Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya, hasil risikan serta maklumat awam. Daripada keseluruhan tangkapan, seorang lelaki warga Indonesia dipercayai berperanan sebagai transporter, manakala 2 lagi lelaki warga sama disyaki menjaga rumah penampungan migran. Turut diberkas seorang lelaki dan 2 wanita warga Indonesia yang dipercayai migran untuk diseludup keluar melalui laluan tidak sah. Dalam operasi itu, pihak berkuasa turut merampas 3 pasport Indonesia, 4 telefon bimbit, wang tunai RM4,350 dipercayai hasil kegiatan sindiket serta sebuah proton perdana yang digunakan untuk mengangkut pendatang asing tanpa izin parti. Siasatan awal mendapati sindiket menyasarkan migran yang tidak memiliki dokumen perjalanan sah atau tinggal melebihi tempoh dibenarkan sebelum diseludup masuk dan keluar melalui laluan laut tidak diwartakan. Migran dipercayai ditempatkan di rumah penampungan sementara sebelum dibawa keluar menggunakan laluan laut haram dengan bayaran sekitar RM1,500 bagi setiap individu. Suspek yang dipercayai bertindak sebagai transporter disiasat mengikut Seksyen 26J Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Akti SOM 2007, manakala penjaga rumah penampungan disiasat di bawah Seksyen 26A Akta sama. Sementara itu, migran yang ditahan disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 sebelum dibawa ke Pejabat Imigresen untuk tindakan lanjut.